Sebuah kereta yang melawan arus di lebuh raya laluan kedua Malaysia-Singapura Link kedua Johor semalam disahkan dipandu seorang lelaki warga emas berusia 85 tahun. Dia memandu secara berbahaya selepas tersilap masuk laluan ketika pulang ke rumahnya di Tampoi. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Asisten Komisioner M. Kumarasan berkata, warga emas itu dikesan melawan arus ke arah utara sebelum kesusur keluar di Gelam Patah. Kereta dipandu ke arah Mutiara Rini sebelum kehabisan minyak. Dia dibantu orang awam untuk pulang ke rumah dengan khidmat e-hailing. Lelaki itu hadir membantu siasatan kes mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.